Macam mana nak pecahkan lemak dekat bahagian lengan ataupun bahagian leher ataupun dekat bahagian kita punya bawah tangan kita. So kita rasa macam ada lemak dekat situ kan. Ini kita panggil lemak di bawah kulit. So saya akan share satu suplemen yang bagus untuk pecahkan lemak ni. Tapi saya nak minta anda dulu boleh tak klik butang follow dan komen bakar lemak. Baik, cara dia adalah bila kita ambil satu suplemen ni, suplemen ni sebenarnya berasaskan daripada soya. Tapi bukan soya biasalah. Soya yang non-GMO. Yang dia extract, nama dia, nutrisi dia nama lecithin. Okay, lecithin ni bila kita consume, normally bila kita membuang esok, kita tengok dekat najis, dia akan macam berlemak najis tu. Maksudnya lemak-lemak dia akan dikeluarkan melalui najis. Dan macam mana benda ni berlaku? You kena faham macam mana benda ni berlaku. Ialah dengan cara bila kita makan, dia masuk dalam darah, dia akan menempel dekat lemak-lemak yang ada bawah kita punya kulit kita, dan dia akan bantu untuk pecahkan lemak. Dan bila kita bergerak, kan, bila kita bergerak kan, dia akan bantu untuk shake benda tu, dan benda tu akan keluar melalui darah. Itu cara kita panggil pengimulsi lemak. So siapa berminat nak tahu lebih lanjut benda ni kan, dan kos dia memang antara yang paling murah lah. So boleh dapatkan daripada saya. Boleh komen saja, komen bakar lemak, dan insya-Allah saya akan reply untuk explain dengan lebih lanjut.